Bila Grab sekarang dah ada denda, kau tengok, aku rasa kan aku lambat masuk 10 minit rasanya. Lambat masuk 10 minit aku kena tau. Lepas tu yang lagi satu tu sebab aku balik awal 10 minit, 11 minit ke 10 minit lah. Macam tu lah, pun kena juga. Mana yang main shift ke akan kena macam ni. Mana yang main open tu tak ada apa lah, shift ke. Ambil shift lepas tu masuk lewat kan, balik awal kan. Nanti dia akan bagi warning lah. Sampai 4 kali kau kena freeze jadual ni. ID tak kena freeze tapi jadual lah, kau kena main open. Mana yang selalu main shift lah. Padahal aku lambat 10 minit lah. Aku lambat 10 minit. Lepas tu aku ada balik awal lah. Balik awal tu mungkin salah aku lah sebab aku emergency kan. Tiba-tiba sekarang ada macam ni pula Oh, lagi bahaya lah. Mana yang biasa balik awal ke apa ke kan. Sekarang pun harga fare kalau main shift pun boleh tahan sakit dia. Macam tu kalau kau nak makan ke, kau nak solat ke, kalau kau ada jadual pun kau tak boleh off. Kau kena on je. Kalau kau off, sekejap lah nanti kau dapat noti.